Waktu ni bulu roma aku naik, badan rasa tak sedap tapi aku tak tahu kenapa. Baru-baru ni aku masuk ke dalam hutan untuk mencari ikan tengas. Assalamualaikum dan selamat pagi. Dalam perjalanan aku meranduk ke hulu sungai, aku ditemukan dengan dua orang caster stream fishing, Brother Lokman dan juga Fizi. Lokman. Lokman dengan Fizi. Mantap. Sekarang orang tengah pujuk dekat lubuk yang agak mantap di situ. Alhamdulillah, dapat kenalan baru tu pun dah kira satu rezeki bagi aku. Dan kami pun bergerak secara berkumpulan. Serat. Alhamdulillah. Lah, comelnya. Alhamdulillah geng, ikan tengas yang pertama, tapi ikan tengas daun lah, dengan menggunakan inline spinner color chrome. Tengas daun. Tak kumpau. Alhamdulillah. Kalau kita bergerak secara berkumpulan, jika salah seorang daripada kita strike, mesti yang lain turut bergembira. Betul tak apa yang aku cakap? Betul ke tak betul ke, lantak korang lah. Aku hanya kongsikan apa yang aku rasa je. Apa yang penting, misi aku untuk mendapatkan ikan tengas kejar harus diteruskan. Setelah puas menggunakan inline spinner, aku tukarkan kepada gewang Sensus Xavier 52 SD. Oh, strike. Sensus Xavier. Oh, jangan lecut. Strike. Aduh, lepas dia ke? Alhamdulillah. Woo! Alhamdulillah. Geng, akhirnya. Alhamdulillah, aku dah dapat leasing. Tengah kejar, alhamdulillah. Wah! Pakai gewang ni. Sensus Xavier 52 SD. Color baru color Black Rider. Road counter blow TR, Sensus counter blow TR. Sensus Mojiko tali. Alhamdulillah. Gasar. Alhamdulillah. Ikan tengas kejar aku yang pertama kot. Menipulah kalau aku cakap aku tak suka kan. Nak ikutkan hati aku, nak je tiruk daripada atas tu pergi ke bawah. Waktu ni bulu roma aku naik, badan rasa tak sedap tapi aku tak tahu kenapa. Rupa-rupanya baru aku tahu yang aku sebenarnya Alright, alhamdulillah. Dah sampai di kaki sungai. Melompat pada ikan. Musuh dah mati. Ni isi dalam perut tengah tau. Tu dia. Dan inilah yang ada di dalam perut tengah. Macam sawit pun ada ni. Buah sawit. Alah. Longgar lagi gigi satu. Nak cabut. Nak tercabut dah gigi lagi satu. Lah. Tengah tu rupanya. Okey geng, jadi sampai di sini saja vlog aku untuk kali ni. Semoga kita berjumpa lagi di vlog yang akan datang. Assalamualaikum. Sukses misi kita. Sukses.